kata kejap lagi diorang sampai. Hah? Ya Allah, Tasha, tengok tu tak siap-siap lagi. Baju mana baju? Irfan nak sampai dah ni. Cepat baju. Tengok tu make up. Kau berminyak. Madam sini, madam. Tak nampak tu minyak. Mana baju yang tadi? Nak cepat pergi tukar. Dah. Pergi tukar cepat. Hei, cepatlah. Apa ni? Cepat, Irfan nak sampai dah. Tak ada masa dah nak bermalu. Cepat. Go. Cantik tak? Cantik sayang. Muah. Go. Okey, dah siap dah. Pengantin lelaki nak sampai. Kejap je lagi. Awak janganlah macam ni awak. Nanti kalau Irfan nak sampai, dia mesti call saya. Betul lah. Kenapa awak tak percaya cakap saya? Awak nak kahwin ke tak nak kahwin? Nak sampai dah. Kejap je lagi. Ni apa ni berminyak? Mak Andam, tengoklah tu. Kenapa berminyak dekat sini ha? Nanti tak seri pengantin nak sampai dah. Kat sini. Ha. Hidung sikit. Tu lah, dah berkilat dah. Saya pula rasa berdebar lah. Macam saya pula nak kahwin. Elah kecoh berkeluar dengar bising je dia settle lebih. Siapa nak kahwin ni, kau ke Tasha? Okeylah, Tasha nak kahwin kan? Ini pelan-pelan lah, pengantin mana boleh kuat Koyak? Koyak lagi. Okey. Free. Boleh? Kenapa ni? Ha? Tangan nak tegur. Okey. Ready? Sekejap, Vil. Tarik nafas. 1, 3. Cepat nak masuk. Masuk dah, sini dah. Jangan malu-malu. Mayam, Datin, pengantin lelaki dah sampai. Baik, tengah. Pengantin lelaki dah sampai. Masuklah, janganlah tersenyum. Cantiknya pengantin. Duka yang terpendam, kesannya masih berdarah. Hendak ku tangiskan tiada erti yang telah terjadi padaku. Pasrah aku terima. Kau hujankan penghinaan, aku rendis kesabaran, aku curah pertanyaan. Adakah bahagia nanti akan menyingkirkan? Dalam ribut ada hina, dalam tenang ada sabar, dalam tangis kesendirian berkemungkinan kau bahagia nanti akan menyusul tiba. Apa ni? Pengantin semua seorang-seorang. Nanti orang kata gila pula. Dengar ni. 2, 3, kucing berlari seekor di atas pagar. Kejap lagi Cik Irfan sampai dekat sini. Cik Natasha jangan menggeletar. Duduk berehat di atas pagar. Maghrib dah sampai, terdengar azan. Bukan setakat kaki meletar. Silap bulan boleh pensel. Ni siapa pula kau tu? Cepat. Mesti Irfan dah sampai dah tu. Cepat. Hello. Ya? Kenapa Tasha? Kenapa Tasha? Kenapa? Tasha! Datin? Tasha! Paman! Paman! Bagaimana ni? Apa ni? Irfan accident. Kita orang nak pergi hospital kan? Tina, jom kita pergi hospital. Irfan mati. Tina? Irfan accident.
Irfan accident Irfan mati Pak Man, bawa laju sikit Pak Man. Laju sikit Pak Man. Sabar ada, Tin. Dekat nak sampai dah ni. Ya Allah, apa jadi pada Irfan ya Allah? Nanti berdoa je pada Tuhan. Mudah-mudahan Cik Irfan tak apa-apa. Pak Man kena bawa laju sikit Pak Man. Laju sikit Pak Man. Sabar dah, Tin. Tasha anak yang baik. Dia tak pernah menyusahkan rumah. Memang dia tak pernah menyusahkan kau. Tapi tak ada menyusahkan. Noma, kau tak payah bela anak kau. Semua orang tahu, satu kamu tahu, anak aku tak sial. Tina. Irfan accident bom. Irfan mati. Tasha tak kahwin dengan Irfan. Irfan mati. Irfan mati. Ma, Mama boleh duduk diam tak? Ha? Mama nak tanya Irfan mati ke? Irfan mati. Mayang? Mayang tolong tengok Mama. Kunci pintu keluar tu kan dia terlepas keluar pula. Kita nak pergi tengok Irfan. Mama nak ikut. Mama nak ikutlah. Mama nak tengok Irfan mati. Ma, tak boleh. Tina nak pergi tengok Irfan kemalangan kat hospital tu. Meruk rumah dengan Mak Yam Mama nak ikut. Nanti tinggal balik lagi. Mama nak ikut. Mama nak tengok Irfan mati. Mama nak ikut. Mama nak tengok Irfan mati. Mama nak ikut. Mama nak tengok Tina mati. Shh. Nak ikut. Puan, Irfan mana Puan? Mana Puan? Saya nak tengok Irfan. Siapa suruh Datin datang sini? Saya tak pernah akan Datin tengok anak saya. Puan, saya kena jumpa Irfan Puan. Saya nak tengok keadaan dia. Datin belum ada apa-apa hubungan dengan anak saya. Datin tak berhak tengok dia. Baik, Datin pergi daripada sini. Puan, dia bakal suami saya Puan. Saya kena jumpa dia. Saya nak tengok dia Puan, tolong. Perempuan sial. Pergi. Tasha, Irfan macam mana Tasha? Irfan macam mana keadaan Irfan? Awak tengok dia belum? Teruk ke? Ha? Apa ni? Ya Allah. Irfan dah tak ada Tasha. Sabar Tasha. Sabar banyak-banyak Tasha. Ha? Tak. Apa ni? Cakaplah Tasha. Kenapa? Kenapa dengan Irfan? Ha?
Alright, jangan Maaf, Datin. pegang. Puan Mahani tak benarkan Datin menghampiri Cik Irfan. Lagipun, doktor tak benarkan siapa berjumpa dengan Cik Irfan. Cik, tolonglah Cik. Bagi saya jumpa Irfan sekejap. Dia bakal suami saya, Cik. Tolong. You all jangan pandai-pandai I rasa Puan Mahani takkan buat macam ni. Tasha! Kami mengikut arahan. Tak. Lagipun, doktor tak benarkan sesiapa menemui Cik Irfan. Maaf cik, saya cuma menjalankan tugas saya. Datin Natasha tak dibenarkan untuk melawat Irfan. Astaghfirullahaladzim. Takkan sampai macam tu sekali? Maafkan saya cik. Cik, tolong. Sabar Tasha, sabar. Marina, saya nak jumpa Irfan. Marina, Saya tahu. Saya nak jumpa dia. Saya tahu Tasha, sabar okey. Jangan sampai macam ni okey. Mengucap. Tak apa, kita cari jalan okey? Tasha, Marina, Irfan macam mana okey ke? Dia Aku tak tahu. macam mana boleh kau tak tahu pula? Kau mesti kan jumpa Irfan. Marina, macam mana? Okey ke? Tina, Puan Mahani tak kasih Tasha jumpa dengan Irfan, okey? Saya pun tak tahu kenapa dia tak kasih, sedangkan Tasha bakal isi Irfan. Sampai hati Puan Mahani buat Tasha macam tu kan? Oh, aku rasa kan agaknya lah doktor kot tak benarkan sesiapa pun melawat Irfan. Tak apalah Syah. Nanti kalau doktor dah benarkan kita semua melawat Irfan, kita jenguk dia, okey? Puan Mahani dah benci aku, Tina. Mesti dia fikir sebab aku malang. Sebab aku semua ni jadi. Tak. Dia benci aku. Aku tak sangka lah Puan Mahani macam tu. Yelah, Tasha ni kan satu-satunya wanita yang bermakna lah hidup Irfan. Kenapa dia buat macam tu? Tina, aku rasa kita kena cari jalan. Macam mana nak tolong Tasha? Yelah. Aku rasa kita kena tolong Tasha kan? Irfan malangan bukan kerana Tasha. Tapi dia tak takdirkan dia nak malangan. Tahu tak? Tasha percaya itu semua tak terima. Tapi Tasha juga tahu kalau tak ada Tasha, Irfan tak bakalan terima. Semua orang yang dapat Tasha kena siap Tasha. Syah, aku dah tanya dah dengan pegawai perubatan tu. Dia kata Irfan tak apa-apa. Dia cuma mengalami kemalangan ringan je. Jom kita balik, okey? Listen, kalau awak tunggu kat sana berlama pun, tak boleh buat apa-apa. Doktor tengah tengok keadaan dia macam mana dalam bilik tu. Kam, jom balik, jom. Yalah, kita tunggu sini pun buat apa? Lagipun kau penat kan? Seminggu ni, kau asyik sibuk dengan persiapan perkahwinan kau tu. Jomlah kita balik. Okey? Jomlah. Itu kau rasa kawan aku tu, Julia. Kau tunggu sini. Tunggu sampai Pak Aman sampai tau. Dia datang balik. Tina! Kau buat apa kat sini? Kau sakit ke? Tak. Aku tengok kawan aku sakit. Kawan engkau? Siapa? Kalau kawan engkau, mesti kawan aku juga kan? Siapa? Riaz? Kuzi? Bukan. Ini kawan yang lain, bukan kawan-kawan kita. Ni mesti kawan special kau, kan? Tak adalah Tina. Siapalah nak kat aku ni. Kau... Jom aku hantar kau balik. Tak payah. Aku boleh balik naik taksi. Lagipun aku nak pergi kerja. Kau kerja kat tempat tu lagi ke? Aku balik dululah. Nanti aku telefon kau Bye. Ya Allah, Cik Dipa.
Cantik tak? Janganlah macam ini baju Datin. Ni bukan boleh suka-suka pakai ni. Baju ni mahal. Tak, cantik tak? Baju ni baju Datin. Baju ni mahal, bukan boleh suka-suka pakai, Cik Tipa. Janganlah, nanti Datin marah. Alah, nak pinjam. Abang Karim tunggu. Nak kahwin dengan Abang Karim. Ini baju Datin Natasha punya. Tapi kalau Cik Tipa nak pakai, kita ambil yang lain ya. Kita beli baju baru ya. Tak mau. Nak pakai ni, nak pinjam. Abang Karim dah tunggu. Memang nak yang kahwin. bukakan ya. Tak mau, tak nak. Yang tolong buka. Tak mau. Nak pakai mana baju kahwin? Mana? Nanti kita beli ya. Kita Tak nak beli. Nak pakai yang ni. Ini Datin punya. Datin punya. Cik Tipa malah mak yang nak layan kau ni. Pak Man, Ya, Cik Tina. nanti lepas hantar Tasha balik, Pak Man hantar saya balik ke hospital saya nak ambil kereta saya. Baik, Cik Tina. Aku susah kau je, Tina. Kau nak hantar aku balik, lepas tu nak pergi balik nak ambil kereta kau. Tak payah, aku boleh balik dengan Pak Man lah. Tak apa, tak ada susah apa-apa pun. Aku kan kakak engkau. Sepatutnya dalam keadaan kau macam ni, aku berada di samping kau kan? Don't worry, okay? Semuanya salah Tasha, Mak. Salah Tasha. Tasha yang bawa malam, Mak. Tasha yang bawa malam. Tina. Agaknya memang betul. Aku selalu bawa malam dalam hidup Irfan kan? Tasha, aku tak cakap kan kau yang cakap Tapi entahlah. Aku rasa kemalangan Irfan ni melibatkan kesialan kau ke ataupun nasib malang kau ke, tak pasti Syah. Tapi ni bukan kali pertama kan? Tasha. 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 Cik Irfan Tasha. banyak bergerak ya. Kecederaan tulang belakang Cik Irfan agak serius. Beberapa hari ni Cik Irfan tak boleh bergerak ya. Tasha mana Tasha? Tasha, saya kat mana ni? Cik Irfan sekarang dekat hospital. Tenang Cik Irfan. Saya nak balik sekarang. Hari ni. Tenang Cik Irfan. Tenang. Saya nak balik. Cik Irfan mau bertenang Saya ya. nak balik. Hari ni hari berkawinan saya. Saya nak balik. Cik Irfan mau Tasha. bertenang. Saya nak balik. Bertenang Cik Irfan. Tasha. Hello, Hisham? Apa perkembangan baru? Alhamdulillah, dia dah sedar. Sekejap lagi saya datang. Awak pastikan budak tu tak dapat masuk jumpa Irfan. Buat minum Datin. Going into the second day, I must say, is probably the most nervous that I get because I know what normally happens, which is something that you just really don't want to have happen to you. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Rina masih tak percaya Natasha bawa malam? Rina penat, Ma. Rina panas. Rina mandi dulu, okey?
Masuk. Cik Tina, tolonglah. Cik Tipah tak nak masuk. Dia kata nak pergi jumpa Cik Karim. Puas dah Mak Yang pujuk. Nak masuk. Tipah. Tasha ni. Kau dah cakap, tak payah bawa Omar balik sini tapi dia degil. Nak juga Omar ada masa dia kahwin lah konon. Sudahnya tak kahwin pun. Mak Yam pergi suruh Pak Man tengok Mama. Pegang jangan sampai terlepas pula. Kita nak pergi telefon ke hospital. Baik, Cik Tina. Lepaslah. Awak dah kahwin, awak nak nyanyi kat taman ni. Apa kali kita nyanyi? Menyanyi di taman. Apa mu kecoh-kecoh ni? Cik jangan marah dia. Dia takkan tahu apa. Dia tak nak masuk rumah dia. Mak, dah malam ni. Penatlah. Pak Man pegang Mama kuat-kuat Tunggu sampai ke hospital datang. Pak Man dengan Etun, buang dalam bilik. Cepat, bawa masuk dalam bilik. Tak nak pergi hospital. Tak nak. Nak nyanyi kat taman. Jom. Jom kahwin Pak Karim. Yalah. Ini kita masuk rumah. Kita masuk. Kita kahwin Pak Karim. Aku yang kau pegang. Yang Cik Tipah ni. Datin, ambulans dah dekat luar tu nak bawa Cik Tipah pergi hospital.
jadi macam ni sebab kau. Aku dah cakap jangan bagi Mama bawa balik sini. Tapi kau degil. Dia tu memang dah gila. Elok je duduk kat hospital gila tu. Sekarang ni kau tanggung lah. Aku malas nak layan kau. Rina dah buat keputusan. Rina nak baik balik dengan Tasha. Sebab Rina tahu apa yang berlaku pada Papa, pada Abang Rahimi, pada Datuk Helmi, pada Encik Karim, pada Irfan, semuanya tak ada kena-mengena dengan Tasha, Ma. Kenapa dengan Rina? Mama tak faham lah. Kenapa tiba-tiba Rina nak menyebelahi dia pula? Rina masih nak nafikan arwah Rahimi meninggal kerana dia. Rahimi mati kerana nak selamatkan dia tu. Itu pun Rina masih nak pertikaikan lagi. Tapi Allah dah tentukan yang hari tu Abang Rahimi akan mati. Rina nak cakap apa pun Rina boleh cakap lah. Sebab Rina dah tak sedih lagi. Tapi selagi hayat Mama ada, kegembiraan Mama dah musnah, Rina. Mama kehilangan suami, kehilangan anak. Semua kerana Natasha. Rina nak berkawan balik dengan dia? Silakan. Boleh. Tapi ingat, kebahagiaan, kegembiraan keluarga kita musnah kerana dia. Paman. Ya, Cik Tina. Saya dah lambat ni. Pak Man hantar saya dulu. Lepas tu Pak Man balik sini. Baru ambil Tasha balik. Cik Tina, Datin kata dia nak keluar pukul 1. Sekarang ni dah pukul 12.30. Kita tunggu Datin dulu ya. Takut Datin terlambat pula. Dia cakap dengan saya, dia nak pergi lambat hari ni. Pak Man ni pun satu. Dalam keadaan dia macam tu, dia takkan keluar pergi mana-mana pun. Dia tahu orang sekeliling tengah mengata pasal dia. Janda kaya tak jadi kahwin sebab bakal suami dia kemalangan. Sebab apa bakal suami dia kemalangan? Sebabnya janda tu bawa malang, bawa sial. Takkan tu pun Pak Man tak tahu. Cik Tina, Datin bukannya orang lain dengan Cik Tina. Buat apa Cik Tina cakap sampai macam tu sekali pada Datin? Apa ni? Nak buat syarah pula kat sini? Syarah agama? Dah lambat dah lah. Bayarlah. Ma, waktu melawat dah nak habis ni. Tasha tak datang-datang pun lagi. Irfan, takkanlah Mama asyik nak telefon Natasha tu bagi tahu yang Irfan sekarang kat sini tengah resah, gelisah, tunggu dia datang. Kalau dia tu betul-betul sayangkan Irfan, dari awal lagi dia datang tunggu Irfan kat sini tau. Mama tak agak. Mama tak yakin yang dia akan datang. Sebab dia rasa bersalah. Ma, Irfan tahu Mama dah mulai sukakan Natasha. Tapi masalah dia sekarang, dah lebih dari 48 jam Irfan kat sini. Natasha tak sampai-sampai pun lagi, Ma. Irfan, Mama ada sesuatu nak cakap pasal Natasha. Mama tahu apa yang Mama nak cakap ni Irfan takkan percaya dan Irfan takkan mudah nak terima.
Iyalah, Mama tak cakap. Macam mana Irfan nak tahu? Natasha tak akan jumpa Irfan lagi. Dia rasa bersalah. Bersalah sebab kemalangan tu berpunca daripada dia. Dia tak sanggup nak berdepan dengan Irfan. Perkara macam ni bukan baru pertama kali berlaku. Irfan faham kan? Irfan. Irfan pandang Mama. Pandang Mama, Irfan. Natasha takkan datang jumpa Irfan kat sini. Irfan faham tak? Janganlah macam tu. Cuba senyum sikit. Kan manis. Bermurung-murung nanti cepat tua tau nak bayam. Pak Man mana Mak Yam? Datin nak Mak Yam panggilkan Pak Man? Tak apalah Mak Yam. Tasha boleh drive sendiri. Mungkin Pak Man ada hal tu. Tasha pergi dulu ya. Baik-baik tau memandu. Hati-hati. I bukan Kari yang dulu lagi, Julia. Kan I dah cakap dengan you, I dah berubah. Tapi you tak percayakan I bukan budak jahat macam dulu lagi. I dah berhenti buat semua kerja-kerja haram tu. You masih ingat I samsing macam dulu juga? I tahu, Hairi. I percayakan you. Sebenarnya I dah lama nak cakap dengan you yang I pun sukakan you. Hairi, boleh tak kita mulakan sekali lagi? Tak mungkin, Julia. Tak mungkin. Tapi kenapa? You kan pernah cakap dengan I yang you suka kat I dan you sayang kat I? Sayang memang sayang. Tapi you je yang tak tahu nak menghargai kasih sayang I macam mana. Khairi, puas saya cari kat office. Kata suai tu kat entrance pergi kat sini. Sorry ya. Sorry Julia. I ada lunch date. Bye. Okey, saya tahu Pomah ni tak benarkan sesiapa pun jumpa Irfan. Petugas kat kaunter tu pun dah beritahu saya. Tapi tolonglah bang, benarkan saya jumpa Irfan sekejap je. Ada pesanan penting untuk dia, please. Alah. Nah, awak cakap sendiri dengan dia. Minta maaf Cik Irfan. Saya tak salah. Kenapa Cik Irfan? Apa yang boleh saya bantu? Nurse, bila saya boleh keluar daripada hospital ni? Pihak hospital berusaha menyembuhkan Cik Irfan. Pemulihan mengambil masa yang lama. Cik Irfan kena macam sabar. Kenapa, Nurse? Kenapa dengan saya? Doktor akan menjelaskan pada Cik Irfan. Semuanya akan menjadi baik, Cik. Sabarlah. Saya keluar dulu, Cik Irfan. Kalau ada apa-apa, hubungi saya.
Latifah kelihatan murung sejak dimasukkan malam tadi. Petugas pun memberitahu dia tak boleh tidur sepanjang malam. Maafkan saya, Doktor. Doktor, agaknya macam mana keadaan makcik saya lepas ni? Adakah dia akan sembuh? Atau... Datin, Puan Latifah sebenarnya bukan mengalami kerosakan otak yang boleh menjadikan dia hilang ingatan ataupun gila. Dia cuma mengalami gangguan fikiran dan tekanan perasaan. Dalam keadaan yang tenang, insya-Allah dia boleh menjadi normal dan stabil semula. Pihak kami akan memastikan supaya dia stabil semula. Dalam seminggu dua ni, keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Nampaknya perhatian Datin dan Cik Tina dapat menenangkan perasaannya. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Silakan, Datin. Assalamualaikum, Makcik. Cik. Tasha datang, Makcik. Doktor, apa kaitan kecederaan tulang belakang Irfan dengan kesihatan dia? Teruk ke? Buat masa ini, kami akan menjalankan kajian yang terperinci terhadap perkara ini. Bagaimanapun, saya ingin menyampaikan satu perkara yang kurang baik pada Puan. Berita kurang baik?